Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni untuk tajuk tugasan dua saya ni, iaitu tajuknya menggabungkan faktor-faktor yang membentuk sasiah pelajar cemerlang. Okey, jadi untuk pembahasan ini saya telah menggunakan konsep iaitu tarkib. Apa maksud tarkib? Tarkib ni ia bermaksud proses menggabungkan beberapa bahagian, idea atau maklumat yang berasingkan menjadi satu kesimpulan yang lengkap dan utuh. Dalam konteks pembelajaran atau analisis, tarkib membolehkan kita melihat hubungan antara elemen-elemen berbeza dan menyatukannya menjadi satu konsep yang jelas supaya hasilnya lebih mudah dipahami dan diaplikasi. Okey, jadi ni sekarang ini kita lihat faktor pertama iaitu keluarga. Okey. Keluarga merupakan asas utama dalam pembentukan sasiah pelajar. Ia membentuk nilai disiplin serta memberi sokongan emosi kepada anak. Sebagai contoh, komunikasi yang positif antara ibu bapa dan anak dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Okey. Kajian dari Factors Influencing Character Buildings of Learners at Secondary Level tahun 2024 menekankan bahawa peranan keluarga adalah sangat penting dalam membentuk sasiah pelajar cemerlang. Jadi yang seterusnya kita lihat faktor kedua iaitu persekitaran. Persekitaran sosial dan sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku, motivasi dan integriti pelajar. Sebagai contoh, sekolah yang kondusif bersama rakan sebaya yang positif dapat membentuk disiplin dan tanggungjawab pelajar. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya faktor keluarga sahaja yang membentuk sasiah tetapi persekitaran. Okey, seterusnya faktor ketiga adalah guru. Guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga model teladan dan pembimbing kepada pelajar. Peranan guru termasuk memberi dorongan motivasi, maklum balas serta membentuk nilai moral pelajar. Dengan bimbingan guru yang baik, pelajar dapat mengembangkan sasiah yang cemerlang seiring dengan faktor keluarga dan persekitaran. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu faktor keempat adalah kerohanian. Kerohanian dan nilai moral memainkan peranan penting dalam membentuk integriti disiplin dan keputusan yang baik dalam kehidupan pelajar. Jadi ini menunjukkan bahawa pembentukan sasiah pelajar bukan sahaja bergantung kepada keluarga, persekitaran dan guru, tetapi juga kepada aspek kerohanian yang membimbing pelajar dalam membuat keputusan yang baik. Okey, jadi ini secara tidak langsung kita sudah sampai ke bahagian penting iaitu gabungan semua faktor menggunakan konsep tarkib. Seperti yang kita lihat, pelajar cemerlang terbentuk daripada gabungan keluarga, persekitaran, guru dan kerohanian. Keluarga memberikan asas nilai dan sokongan emosi. Persekitaran membentuk motivasi dan kemahiran. Sosialisasi, guru memberikan ilmu dan teladan dan bimbingan. Manakala kerohanian memberikan ataupun memastikan integriti dan nilai moral yang terbina. Gabungan semua faktor ini menunjukkan konsep tarkib dalam amalan pendidikan, menyatukan bahagian berasingan menjadi satu kesimpulan lengkap, iaitu pelajar cemerlang yang holistik dan seimbang. Okay, jadi sebagai kesimpulan, pembentukan pelajar cemerlang bukan hasil daripada satu faktor saja tetapi merupakan gabungan holistik keluarga, persekitaran, guru dan kerohanian. Konsep tarkib dalam mantik jelas diterapkan di sini iaitu menyatukan semua faktor yang berasingan menjadi satu kesimpulan lengkap. Dengan memahami gabungan faktor-faktor ini, kita dapat membimbing pelajar menjadi individu yang seimbang, cemerlang dari segi akademik, sasiah dan moral. Terima kasih.